Nombor 1. Dalam setiap movie keluaran Monster, watak utama akan mendapat power up dan muncul dengan transformasi baru yang terkuat. Dalam Bobo Boy Movie 1, Bobo Boy mendapat kuasa pecahan 7 elemen dan ini termasuk dengan elemen-elemen baru serta transformasi tahap kedua yang baru. Untuk Bobo Boy Movie 2, Bobo Boy membuat gabungan fusion elemental buat kali pertama dengan 3 transformasi baru diperkenalkan. Untuk Mekamato The Movie, Mekamato berubah menjadi Mega Mekamato selepas memekanize pesawat terbang besar milik syarikat D-Star. Manakala untuk Papa Zola The Movie, Papa menggunakan Super Crate yang terhebat untuk bertukar menjadi Super Papa yang bukan sahaja kuat, malah boleh membesar menjadi saiz gergasi. Nombor 2. Tahukah anda bahawa dalam pembikinan Papa Zola The Movie, antara cabaran terbesar pihak Monster adalah mereka cipta rupa yang tampan dan bergaya untuk Papa Zola sewaktu mudanya. Terdapat banyak desain yang dibuat dan ditolak tepi. Antaranya adalah rupa Papa Zola dengan mulut dan rambut panjang serta rupa clean shaven tanpa misai atau janggut. Nombor 3. Akibat perbuatan Memzilla yang merancang perkahwinannya dengan bakal suami secara tiba-tiba dan mengejut, ibu kepada Papa Zola iaitu Nekpi tidak dapat menghadiri majlis perkahwinan anaknya sendiri. Ini merupakan perkara yang menyedihkan, ditambah lagi dengan hakikat bahawa anaknya itu kemudian terus hilang selama berpuluh-puluh tahun lamanya kerana terperangkap dalam dunia simulasi game, menyebabkan Nekpi terus kesepian dan menjadi watak yang melalui pengalaman yang sangat tragis. Nombor 4. Terdapat masalah dengan timeline cerita Papa Zola dan Bobo Boy. Otoy merupakan watak yang sebaya dengan Pipi Zola, sama-sama berumur 6 tahun dan bersekolah dalam kelas yang sama di tadika. Akan tetapi, ketika Otoy masih baby dalam siri asal Bobo Boy dahulu, Papa Zola dan Mama Zilla masih lagi terperangkap dalam dunia game dan belum mempunyai anak. Papa keluar daripada dunia game terlebih dahulu dalam musim 1, diikuti dengan Mama Zilla dalam musim 3. Selepas itu, barulah mereka mendapat anak mereka Pipi Zola yang diperkenalkan dalam Bobo Boy Movie 2. Maka sepatutnya Pipi lebih muda daripada Otoy, bukan rakan sebaya. Satu lagi, Mama Zilla dengan selamba memanggil ibu Otoy iaitu Wawa dengan gelaran kakak. Maaflah Kak, Otoy terikut sampai sini. Ya, selamat. Padahal Mama Zilla sepatutnya jauh lebih tua. Wawa hanya dalam peringkat umur amatur sahaja yang sewaktu kecilnya pernah bertemu dengan Memzilla yang sudah pun dewasa. Nombor 5. Selepas movie Papa Zola ini, nampaknya Papa dan Mama masing-masing telah mendapat kembali ingatan asal mereka beserta dengan segala skill dan kemahiran berlawan sewaktu muda dahulu. Maka, segala kemunculan mereka berdua selepas ini tidak akan sama kerana mereka telah berubah menjadi pahlawan handal, bukan watak clumsy lemah macam sebelum ini. Ini sama dengan arc Adudu dalam Bobo Boy Movie 2 selepas mendapat latihan daripada Hangkasa, terus berubah menjadi hebat dan kekal sebegitu sebagai pahlawan handal sepanjang siri Bobo Boy Galaxy musim 2. Nombor 6. Tidak dilupakan, Cimobot juga ada bersama Papa Zola, bermakna dia boleh memberi segala macam kuasa power-up simulasi kepada tuannya, sama seperti Ochobot memberi kuasa elemental kepada Bobo Boy dan Mechabot memberi kuasa mechanize kepada Amato. Agak-agaknya, ada tak power-up versi raksasa dinosaur untuk Papa Zola, sama seperti yang berlaku kepada anak dan isterinya. Sebelum ini, dalam Bobo Boy Movie 2, Papa dan Pipi telah pun menggunakan Power Sfera Egabot untuk mendapat baju perisai penyu dan ayam. Nombor 7. Selain Nekpi, seorang lagi watak tragis adalah Kachax.
Selepas kehilangan kedua-dua kawannya yang terperangkap dalam dunia game beserta dengan pengkhianatan Yonbi, Kachax terpaksa melarikan diri dan bersembunyi bersama dengan Chimobot. Selama berpuluh-puluh tahun, dia hidup bersendirian dalam pelarian demi memastikan Powersfera tersebut tidak jatuh ke tangan Yonbi. Papa dan Mama akhirnya bebas dan hidup gembira sekeluarga, dan Kachax hanya melihat mereka daripada jauh tanpa niat merosakkan kebahagiaan mereka. Manakala si penjahat Yonbi telah menjadi kaya raya dengan empayar teknologi miliknya. Sangat tragis hidup Kachax ini. Nombor 8. Bersesuaian dengan tema video game cerita Papazola The Movie, kapal angkasa alien penjahat pun berbentuk seperti controller game atau joypad. Sama juga dengan topi mahkota yang dipakai oleh ketua mereka. Nombor 9. Watak buaya bernama YB muncul dalam filem ini dan namanya bermaksud Yang Buaya. Ini adalah kali kedua watak berwarna hijau bernama YB muncul dalam dunia ini, kerana dalam siri Bobo Boy Galaxy sudah pun ada watak alien cactus berwarna hijau yang juga bernama YB dan sama juga merupakan ketua untuk kaumnya. Nama pakcik adalah YB. Nombor 10. Papazola mempunyai kelebihan luar biasa untuk menangis menggunakan separuh mukanya sahaja. Perbuatan luar biasa ini boleh dikategorikan sebagai superpower untuk Papazola. Nombor 11. Terdapat tanda tanya mengapa setelah Papazola berhenti kerja daripada Tapops, mengapa dia tidak kembali sahaja menjadi guru sekolah. Pekerjaan lamanya yang dilakukan sebelum ini dalam siri asal Bobo Boy dan juga siri Bobo Boy Galaxy. Paling kurang, gaji seorang guru lebih tetap dan stabil berbanding kerja menghantar makanan. Semestinya jawapan ini ada, cuma tidak dibincangkan sahaja dalam movie ini. Nombor 12. Pada usianya yang sangat muda, Pipizola telah pun menerima transformasi kuasa daripada dua Powersfera yang berlainan. Dia pernah menggunakan mod kura-kura keras Powersfera Egabot serta pernah bertukar menjadi raksasa dengan kuasa simulasi Chimobot. Barangkali belum pernah ada individu semuda ini yang pernah mendapat begitu banyak kuasa daripada Powersfera. Nombor 13. Dalam kalangan geng Bobo Boy, hanya Bobo Boy dan Gopal sahaja yang muncul dalam movie Papazola ini. Bagaimanapun, Yaya dilihat dalam gambar rasmi promo yang baru. Dengan adegan gambar ini berlaku selepas tamatnya filem. Keluarga Papa menghantar si hero Otoy kembali kepada ibunya Wawa. Dan kakak Otoy, Yaya dilihat ada juga di situ menyambut ketibaan adiknya. Agaknya dia tahu tak bahawa adiknya telah menjadi penyelamat dunia. Dan satu lagi persoalan, di mana bapa Yaya dan Otoy ini? Tak pernah kita lihat suami Makcik Wawa.